Kita selalu rasa penat kejar duit. Tapi kita jarang nak tanya, duit yang kita kejar tu akhirnya pergi mana ya? Setiap bulan kita ulang rutin yang sama je. Kita kerja, dapat gaji, bayar bil, belanja dan tunggu gaji semula. Tapi tanpa simpanan yang betul, semua tu tak bina apa-apa. Ia cuma pusingan yang memenatkan je. Dulu saya pun macam ni juga. Setiap kali gaji masuk, saya lega. Tapi lega tu tak sampai seminggu pun. Gaji keluar lebih laju daripada yang masuk. Tapi bila saya mula simpan dulu, sebelum saya belanja, saya nampak dunia kewangan saya sangat berubah. Saya tak tunggu lebihan. Saya pun tak tunggu bonus. Hari gaji je saya terus tukar 1 hingga 2 gram emas. Bila saya buat macam ni, saya rasa saya dapat selamatkan diri saya sendiri dulu sebelum orang lain. Dan ketenangan yang saya dapat tu jauh lebih besar daripada rasa seronok berbelanja ikut emosi. Emas ni mengajar saya satu prinsip yang penting. Simpanan bukan untuk hari ni, tapi untuk hari yang kita tak tahu bila kita akan perlukan. Bila duit dah jadi emas, ia tak mudah bocor. Ia tak terjejas bila ringgit jatuh. Dan yang paling penting, ia selamat walaupun dunia tak stabil. Puan-puan, kita kerja penat setiap hari. Jangan biarkan hasil kerja keras kita tu mengalir hilang macam tu je. Disember ni, mulakanlah dengan langkah yang sama. Simpan dulu dan tenang-tenang kemudian. Nak tak saya bantu untuk dapatkan simpanan emas macam ni? Boleh DM atau klik borang sign up. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.